Okey, hari ni kita nak tengok macam mana kesan bila kita pasang Vortex. Hari ni kita test pada BMW F10 tahun 2016. Jadi kita menggunakan battery analyzer. Kita check kat sini dia punya data. Okey, so kita check. Kita ambil AGM, battery CA 500M. So kita testing, tengok apa bacaan dia. Okey, tengok. Sekarang bacaan dia mesin tengah idle. SOH dia 10% je. Maksudnya bateri ni kena replace. Dah kena replace. Dia punya charging 100% lah. Maksudnya ini 3 volt sekarang 13.9 13.9. So, jom kita lihat kita pasang Vortex ni. Kita tengok keadaan dia macam mana. Okey, pasang Vortex. So, kita hanya cucuk pada palang pencucur rokok. Okey, cucuk. Okey, kita biarkan kereta lebih kurang dalam 10 second. So, kita check balik. So, ini bacaan tadi Ini bacaan tadi, kereta tengah running. Jadi, okey, lebih kurang dalam 10 second dah. Okey. Kita biarkan cas masuk jap. Okey, sekarang kita reset balik. Kita reset balik dan kita check balik. Test balik. Kita ambil AGM, bateri, CA pun sama, testing. Tengok dia naik ke tak. Yes. So battery good. Nampak Yang tadi ada berapa? 9%. 9% dah naik 100. Yang ni 13.98. Tadi 13 point berapa tadi? Saya tak ingat. Jadi dia punya resistance dia 6.10. Bermaksud dia membantu untuk naikkan bateri. Okey. Ini kita biarkan lebih kurang dalam 10 second sahaja Vortex pasang. Itu dia. Okey, sekarang Vortex tengah ada. Jadi kita tengok sekarang ni kita pasang aircon, kita pasang lampu nak tengok berapa persen peratusan turun. Okey, sekarang kita buka aircon. Buka aircon dengan pasang lampu. Buka aircon, pasang lampu, pasang radio. Okey, aircon dah buka Aircon dah on. Okey, lampu pun dah on. Okey, kita biarkan dia running dulu kejap. Okey, sekarang kita check kita reset balik. Kita check balik. AGM, CA. Okey, testing. Okey, so bermaksud dekat sini bacaan dia lagi okey. Nampak Patutnya apabila kita pasang aircon, lampu, bermaksud voltage lagi drop. So dengan bantuan Vortex, kita punya ni nampak 100%, 1410 ampere dengan 14.13. Jadi voltage ni lagi naik. Apabila pasang lampu, pasang aircon, pasang radio, voltage lagi naik. So patutnya tadi kalau dalam bacaan ID 13.98 dengan resistor dia ni 2.19. Yang tadi lebih kurang dalam 19. Dah pasang voltage dalam 6 lebih dalam 6 lebih. Dalam 6 lebih. Nanti kita tengok result, compare result Okey, ini pakai Vortex kita tengok bila kita cucuk Vortex So tengok. Kita masih cucuk Vortex tengok. So bacaan dia sangat-sangat cantik, tuan-tuan. Okey. So kita menggunakan kita ambil data daripada battery analyzer. Okey, next kita cuba. Okey, ni bacaan. Kita tengah cucuk Vortex Jadi sekarang kita cuba cabut Vortex Okey, sekarang kita cabut Vortex. Okey. Rem. Tak perlu rem. Okey. Sekejap, kita tunggu dalam masa stop. Kita tunggu masa dalam lebih kurang dalam 15 second macam tu. Sebab apa? Sebab saya nak hilangkan charge dulu. Hilangkan charge dulu. Sebab tadi kita bergantung kepada charge
yang disupport oleh Voltec okey. So jom kita cuba sekali lagi. Ini kita test tanpa menggunakan Voltec tanpa menggunakan Voltec ketika enjin sedang hidup dan aircon sedang dibuka. Tengok bacaan dia tanpa menggunakan Voltec tanpa menggunakan Voltec. Okey. Normal, AGM, CA 200 ampere. Just ni. So tengok result dia macam ni. Okey, nampak? Bila kita buang je Voltec, drop sampai 46%. 46%, 14.13 voltage sebab enjin tengah running, sebab berkesan kita pakai, tapi benda ni jatuh so dia punya ampere pun jatuh kepada 340 ampere, resisten dia sampai 9. Yang mana tadi kita dapat resisten dia 2. So resisten ni lagi rendah lagi bagus lagi rendah lagi bagus. So ini adalah tanpa kita menggunakan Voltec. Mana Voltec? Okey. Voltec di tangan, situ kita tak cas. Ni bukti dia.